evolusi PAS itu tidak seharusnya menakutkan orang, termasuk yang bukan Islam. Kerana evolusi PAS itu semakin kuat, apa yang diperlihatkan semakin kuat, dia semakin terbuka, semakin sederhana. Sebenarnya PAS tak berubah, tetapi demografi itu berubah. PAS pada tahun 70-80-an mungkin banyak di kawasan-kawasan luar bandar. Sekarang ni di bandar. Sebab itu nampak perubahan. Tapi bukan kerana prinsip PAS itu berubah, tapi kerana demografi. PAS bukan saja di luar bandar, sekarang ini di bandar. Dan PAS yang di bandar ini pun, dia boleh bersama dengan masyarakat bandar. Dan PAS itu bukan sekadar Islam saja universal, PAS itu juga universal. Betul ada pondok-pondok banyak, PAS ini banyak kelompok ulamanya, betul di luar bandar. Tetapi di bandar, caranya lain, pondok-pondoknya pun berbeza. Tetapi dia lebih terbuka dan PAS dapat menggarapnya secara organik, secara baik. Dan dia merangkul semua. Yang bukan Islam pun akan merasa keadilannya. Ini yang saya nak tekankan dan kita perlu war-warkan terus kepada masyarakat, terutama yang bukan Islam, bahawa jangan bimbang tentang evolusi kekuatan PAS. Kerana semakin kuat Islam, semakin kuat perlindungan dan ulama itu memimpin, lebih adil dan lebih selamat sejahtera. Kita, lebih sejahtera dan aman kita. Ini penting. Dan ulama yang memimpin itu bukan ulama yang mengongkong, yang mula, yang disebut diktatorial, yang dikata otoritatif. Tidak. Ulama seperti Tuanku Hadi ini, contoh yang paling tepat, yang paling sekarang ini dilakukan. Dia sebagai Presiden PAS, tapi dia tunjukkan pengurus CPN itu bukan ulama. Dr. Sam, seorang profesional. Jadi maknanya, ulama PAS itu amat terbuka. Memberi ruang kepada profesional, bukan sekadar berada dalam PAS, tetapi memimpin negara, memimpin polisi. Itu beza tu. Setakat duduk dalam, lepas tu dia pimpin, itu lain cerita. Tapi ini beri ruang. Jadi, apa yang dilakukan oleh Presiden PAS hari ini itu very significant. Sebab itu dia dicemburui. Sebab itu dia ditentang. Mereka tunggu peluang je sekarang. Sekarang adalah kawan-kawan kita yang masih berkawan. Tapi tengok saja. Besok kalau jadi musuh, dia akan serang. Jadi maknanya apa? Maknanya tak ikhlas. Bersama PAS itu bukan atas dasar percaya bahawa Islam ini harus menjadi tetapi hanya kerana kira-kira politik nak dapat kursi lebih. Ini semua kita tak mahu. Kita mahu yang bersama kita benar-benar faham, percaya dan yakin bahawa PAS Islam adalah perubahan.